Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang sudi hadir pada hari ini untuk perkongsian Kak Liza. Pada hari ini Kak Liza perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Kak Liza dalam IC Yatiza Lizawati binti Yahaya. Kak Liza berasal daripada Kuala Lumpur. Kak Liza sudah mengguna dan mengamalkan produk Forever Living ini selama 10 tahun. So apa yang pengalaman Kak Liza selain pada menggunakan produk-produk produk Forever Living ini, Kak Liza juga menjadi usahawan dan juga rakan di dalam tim FMA Millennials Academy lah di bawah penaung kita Kak Juraidah dan Abang Mat lah. Okey. So apa pencapaian Kak Liza setakat yang selama 10 tahun lah Kak Liza berada dalam Forever Living produk ni. Kak Liza sudah manager lah. Okey, setakat ini manager Yatiza dan Kak Liza pernah capai Eagle Manager lah. Eagle Manager ke Bahamas, lepas tu ke Sydney, pernah capai ke Fiverr to Drive lah. Okey, tu pengalaman yang best tu, tapi masa PKP tu tak dapatlah Kak Liza nak pergi kan, tapi pengalaman Kak Liza pergi ke Dallas tu adalah pengalaman yang paling best lah bersama Kak Ju, Kak Roy dan sahabat-sahabat yang lain lah pada tahun 2019 sebelum PKP. Okey, tak pernah menyangka lah kita boleh sampaikan mereka gitu kan. Okey, so tu sedikit lah daripada pengalaman Kak Liza dalam Forever Living product. So untuk hari ini utama ni yang Kak Liza nak share pada sahabat-sahabat semua, produk personal care. Okey, personal care ni penjagaan harian lah untuk kita dan seisi keluarga. Ada 7 produk personal care yang Kak Liza guna yang untuk Kak Liza share untuk hari ini, iaitu daripada mula, kalau kita bangun, kalau kita nak Kak Liza suka share pada awal lah. So bila kita bangun kita guna apa? Kita gosok gigi dulu kan. So mula kita ada ubat gigi, lepas tu kita ada shampoo, kita ada conditioner, kita ada aloe liquid soap, kita ada aloe massage, deodorant dan kita ada aloe lips. Alright. Okay, penafian ni perlu disclaimer, supaya tak ada yang untuk menuntut kan. Disclaimer ni, produk-produk kita bukan bertujuan untuk mendiagnosis atau untuk bukan untuk bertujuan penyembuhan dan mencegah sebarang penyakit. Hasil penggunaan produk adalah berbeza bagi setiap individu bergantung kepada keadaan kulit, gaya hidup dan penjagaan diri. Jika anda mempunyai masalah kulit yang serius atau sedang mendapatkan rawatan doktor, sila dapatkan nasihat profesional lah sebelum menggunakan sebarang produk baru. So keputusan dan pengalaman pengguna produk adalah berdasarkan pengalaman peribadi dan mungkin berbeza bagi setiap individu. Sentiasa lakukan patch test pada bahagian kulit, pada kulit kecil sedikit sebelum penggunaan penuh untuk memastikan produk tu sesuai atau tidak. Hentikan penggunaan jika berlaku sebarang interaksi dan dapatkan nasihat daripada doktor lah. Kak Liza go through terus kepada produk yang pertama. So bila kita bangun pagi, apa kita buat dulu? Kita gosok gigi kan? So apa bestnya istimewa? Kak Liza juga bawa produk ubat gigi ini adalah semua produk ni yang Kak Liza guna di rumah, satu family guna. 10 tahun dah. So ubat gigi ni apa dia bestnya ialah first dalam kandungan dia ada bahan stabilized aloe vera gel. Ia apa guna bagusnya aloe vera ni? Ia membantu menenangkan gusi, menyokong kesihatan mulut secara semula jadi. Dan dia juga ada bee propolis. Bila propolis ni dia boleh membantu untuk kesihatan mulut lah. Membantu menjaga kebersihan mulut, menyokong perlindungan semula jadi pada gusi. Dia juga bila kita rasa macam ada angin-angin tu kan, bila kita gunakan, kita tu ada pudina. Pudina ni memberi nafas yang segar, menjadikan pengalaman memberus gigi lebih menyenangkan.
Dan dia juga tanpa ada Florida. Florida ni sebenarnya adalah salah satu anti cancer lah. Dia boleh menjadi apa ni dalam jangka masa panjang. Okay. So bila tanpa Florida dia sesuai untuk sisi keluarga. Okay. Tidak mengandungi bahan apa ni pelelas lah yang kasar, macam terlampau pedas sangat tu kan, tak ada, dia soft-soft saja. Okay, dia juga mesti vegan. Tiada bahan daripada haiwan, tiada ujian ke atas haiwan juga. Dia semua ada nature, semua jadi daripada tumbuh-tumbuhan. Okay. Tadi kita ada bahan-bahan dia kan. Okay, right. So sekarang ni Kak Liza nak share cerita tentang dia punya manfaat dan kegunaan dia. Okay, kegunaan dia apa? Uh, apa ni, ubat gigi kita ni, para bite tooth gel ni, dia bukan saja untuk apa ni, untuk bersihkan gigi kita saja, dia untuk kebersihan mulut seluruhnya. Okay, so bagusnya dia membersihkan gigi dengan lembut, membantu menjaga kesihatan gusi. Okay, that's why kenapa bila Kak Liza nak share, bila kita perasan tak bila apa mak-mak kita, atuk nenek kita tengok gigi-gigi dia panjang-panjang kan, panjang. Bila panjang tu sebenarnya gusi dia mengecut, tu nampak gigi tu panjang. Sebab tu bila kita guna selalu satu hari 2 kali sekurang-kurangnya, pagi dan malam. So bila bukan saja untuk kesihatan gigi tapi juga untuk kesihatan gusi juga. Okay, so memberikan nafas tegar lebih lama, dia membantu menegangkan plak. Okay, so untuk pengalaman Kak Liza sendiri, mungkin pengalaman daripada sahabat-sahabat juga, mungkin untuk pengetahuan yang baru lagi mengenali produk Forever ni, Kak Liza nak share di awal penggunaan Kak Liza dulu, bila Kak Liza guna ubat gigi ni, Kak Liza ingat gigi Kak Liza ni rapuh bila gosok gigi tu. Sekali raba-raba semua dekat gigi, tak ada pula gigi yang pecah. Rupanya karang gigi tanggal. Seronok tak? So bila dah 10 tahun guna ni sampai sekarang, Kak Liza punya gigi ni tak ada karang gigi lagi. Tak ada. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So dia bukan saja untuk bersihkan gigi saja, dia untuk kesihatan gusi juga. Dan kalau kita ada ulcer, bila Kak Liza pun dah lama tak kena ulcer. Kak Liza cerita ni based pada pengalaman Kak Liza juga ya. Dah lama tak kena ulcer. So memang betul kan kita tergigit semacam ni kan. Rasa macam tak selesa kan. Tapi bila kita gosok gigi tu, tiba-tiba ulcer tu tak jadi. Tak jadi nak apa ni, dia tiba-tiba hilang. Kita pun tak perasan, tiba tak ada dah ulcer tu. So selama 10 tahun ni memang jarang. Pada dulu sebelum kena bite tooth gel ni, memang boleh dikatakan tiap-tiap bulan lah apa ni ulcer, nak makan pun tak selesa kan. So sekarang ni memang best. So sesuai juga untuk sisi keluarga, bagus sebab dia tak ada Florida. So dia bagus untuk anak-anak juga. Bukan untuk kita dewasa, untuk anak-anak juga. So sebab masa Kak Liza sekolah dulu, Ustazah dulu ada kata gosok gigi jangan sekali je. Pasal dia kena 2-3 kali. Kak Liza kan kenapa juga kan, sebab dia ada Florida tu lah. Sebab kita gosok-gosok, kita telan. Telan itulah lama penyebab kanser tu. So perasan tak kalau kita gosok sekali tu kita ada rasa bau macam manis lah apa semua kan. So kali gosok kali kedua ada buih-buih kan. Buih-buih tu lah yang kalau ada Florida tu bahaya. Tapi Forever punya produk ni tak ada. Bagi kita tak ada. So kalau telan pun selamat. So kalau kita sakit tekak, kita boleh ambil sikit kemam kan, campur dengan air sikit dan telan sikit-sikit pun boleh. So dia bukan saja untuk ubat gigi, untuk gosok gigi kita. Kalau kena minyak panas, air panas, boleh sapu juga kita punya ubat gigi ni. So bagus juga. Betul kalau ada jerawat, boleh mengecutkan jerawat juga. So kalau Kak Liza tertinggal pencuci muka, so jangan terkejut. Ubat gigi kita ni boleh cuci makeup dan cuci muka juga. Dan bagus untuk kita wanita juga. Dia juga boleh mencuci misli kita. Best tak best? So satu ni bukan untuk gigi saja. So boleh guna macam-macam. Alright. So seronok tak? Sangat best. Sebab tu Kak Liza suka je dengan produk-produk Forever ni. Sampai sekarang excited dengan produk Forever ni. So tak boleh tinggal benda-benda ni. Alright. Bila kita dah gosok gigi, kita mesti sabun badan pula. Mesti sabun badan kita guna apa? Aloe liquid soap. Okay, aloe liquid soap ni pun Kak Liza guna. Okay, ni aloe liquid soap ya. So bestnya, okay, apa dia kandungan dan bahan dia? Dia ada minyak argan. Minyak argan ni memang kita dah tahu dah bagus je, bukan untuk muka saja ya. So dia minyak argan ni ada kaya dengan vitamin E dan asid lemak untuk menyembuhkan serta melembutkan
menyuburkan serta melembutkan kulit lah. Okey, dan dia juga ada ester jojoba. Itu membantu mengekalkan kelembapan kulit dan memberikan rasa kulit yang licin. Alright. So dia ada glycerin, ejen pelembap yang membantu mengekalkan kulit daripada menjadi kering selepas mencuci. So dia ada bahan pembersih semula jadi juga, membersihkan kulit dengan sambil mengekalkan kelembapan semula jadi kulit. Dan bestnya dia juga dia ada ekstrak tumbuhan semula jadi, bertujuan membantu menenangkan kulit serta memberikan kesegaran yang berpanjangan. Okey, bestnya apa? Sebab Aloe Liquid Soap kita ni juga mendapat anugerah winner, winner Global Green Beauty Award 2021 kategori produk penjagaan badan terbaik semula jadi. Nampak? Kita punya produk bukan calang-calang, diiktiraf dunia, dapat award lagi. Okey, apa dia punya kegunaan dan cara penggunaan dia. Okey. Okey, bestnya dia punya manfaat dan cara penggunaan membersihkan dengan lembut. Okey, kekalkan kelembapan kulit, menggunakan bahan semula jadi dan selamat serta untuk sisi keluarga. So kalau ada anak-anak dan kita sendiri yang ada kulit kulit yang bermasalah, kulit sensitif okey, dia sangat bagus sebab dia menggunakan pH yang rendah lah. pH dia sangat rendah. So selamatlah untuk orang yang ada masalah kulit sensitif yang apa sekarang Alzheimer bukan itu lupa apa yang sensitif terus macam ni pula dia lupa. Okey, masalah kulit itulah yang merah-merah tu kan. So kalau baby-baby yang ruam-ruam yang sangat sensitif tu, so kita mandikan baby dengan ubat ni. Aloe Liquid Soap ni juga. Dan best ni juga bukan untuk kita juga boleh guna untuk haiwan kesayangan kita. So untuk haiwan, untuk kita punya kucing, untuk kita punya dog, okey, haiwan peliharaan yang kita sayang tu, so kita boleh mandikan dia dengan Aloe Liquid Soap ni juga. Alright. So bestnya sebab apa? Lama kita guna. Sebab apa? 400 pound rasanya kalau kita guna ni. So sangat best. Boleh kita guna. Bukan saja untuk badan. Sebenarnya kalau kadang-kadang bila Kak Liza punya shampoo dah habis kan, Kak Liza guna untuk shampoo juga. Untuk shampoo. So selamat lah. Bukannya untuk badan saja. Untuk kita. Maknanya bukan untuk kita. Untuk haiwan peliharaan kita pun kita boleh guna. So banyak function dia. Okey, dan bestnya dia punya pH sangat rendah. So bagus selamat untuk baby. Ini dia produk yang Kak Liza guna juga untuk sisi keluarga. Okey, tadi pun Kak Liza guna, iaitu Aloe Jojoba Shampoo dan Aloe Jojoba Conditioner. Dua ni tak boleh tak ada dekat bilik air rumah Kak Liza ni. Okey, bahan utama dia ada kebaikan dia. Dia ada aloe vera, dia ada jojoba oil tadi, dan fungsi dia memperbaiki struktur rambut, menguatkan akar rambut dan mengurangkan kerosakan pada rambut lah. Dan juga dia ada protein vitamin B5, iaitu berfungsi memberi kelembapan mendalam, menambah kilauan dan keanjalan rambut. Dan juga dia ada vitamin E, itu antioksidan yang melindungi rambut daripada kerosakan persekitaran dan radikal bebas. Okey. So apa kebaikan utama dia? Dia bebas sulfat lah, lebih lembut dan tidak merengsangkan kulit kepala, dan membersihkan dengan lembut tanpa menekankan kelembapan semula jadi rambut, melembabkan dan melembutkan rambut kering dan kusut, menguatkan akar rambut dan sokong pertumbuhan sihat pada rambut, dan rambut lebih berkilau, lembut, mudah diurus dan tidak mudah diputus. Okey, sesuai untuk semua jenis rambut, termasuk rambut berwarna atau dirawat. Kak Liza suka cerita tentang penggunaan dia sebenarnya. Okey, based pada pengalaman Kak Liza, apa yang bagi keseronokannya selain daripada tadi Aloe Liquid Soap tadi, Aloe Jojoba Shampoo dan Conditioner ni juga mendapat Beauty Awards dan recognition. Okey, untuk Aloe Jojoba ni kita mendapat Beauty Award London pada tahun 2021. Okey, dan Beauty Award London finalist juga untuk Aloe Jojoba Conditioner. So makna kita punya produk ni sangat-sangat iktiraf, sangat-sangat bagus. So, bukan kerana harga, jangan pandang harga, pandang pada manfaat dia, sebab kita nak guna untuk kesihatan diri kita juga. Okey, so untuk pengalaman Kak Liza sendiri, Kak Liza guna shampoo ni, okey, Kak Liza share, Kak Liza guna
bila Kak Liza basuh tu, so kita kena guna dalam beberapa minit lah bilas tu, okay, shampoo, basuh rambut kita tu, dan kita massage rambut kita tu lama-lama sikit. Yelah, rambut kita dah boleh air kan, lama-lama sikit massage. So sementara kita cuci, kita biarkan dulu. Okay, bila kita masa belah air kan, kalau masa tak basuh rambut tu kita gosok gigi dulu kan. Tapi bila kita macam kita nak basuh rambut dulu, kita cuci dulu rambut dengan shampoo jojoba ni, and then kita massage tu sampai ke kulit-kulit kepala. Kita biarkan dulu, sementara kita biarkan tu kita gosok gigi. Okey, kita gosok gigi. Ini Kak Liza cerita daripada pengalaman Kak Liza, kita gosok gigi dulu. So kita gosok gigi pun lama juga. Kalau Kak Liza dalam beberapa minit, okey, gosok-gosok sampai berulang-ulang kan, sampai dekat lidah apa semua kan. So dalam masa tu dia serap lah kulit kepala kita tu, shampoo tu. So bila dah dalam beberapa minit tu dia dah serap ke kulit kepala tu, and then baru kita bilas. Bila kita dah bilas, kita guna dengan aloe jojoba conditioner ni. Okay, conditioner ni biasanya kalau produk lain tu tak boleh kena kulit kepala, tapi kita punya aloe jojoba conditioner ni boleh kena kalau terkena kulit kepala kita. So rawat lembut-lembut kita punya ni kan, gosok-gosok terutama di hujung-hujung rambut kita tu kan, hujung rambut tu okay, gosok-gosok dengan conditioner, and then sementara dah ni untuk dia serap kita punya tu dapat nak bagi rambut kita lembut, so kita boleh sabun badan kita. Guna aloe liquid soap tadi. Okay, so sementara kita basuh cuci badan kita tu, so makan masa sikit lah kan, makan masa untuk lembutkan rambut tu. So baru kita bilas. Bila kita bilas tu, kita akan rasa bila dah kering. Okay, Kak Liza tak guna conditioner, tak guna hair dryer. Kak Liza dah kita keringkan dengan tuala tu, dan kita Kak Liza biasa biarkan dengan angin biar dia kering sendiri. Okay, keringan sendiri berusaha lega, badan kita lembut lah macam kita pergi salon tau. Ini seriously yang Kak Liza gunalah selama 10 tahun ni. So untuk setakat usia Kak Liza yang hampir separuh abad ni lah, kan, hal-hal ke usia remaja ni, Alhamdulillah setakat ini dah waktu ini, esok lusa wallahualam tak tahu, tapi setakat hari ini bila Kak Liza guna, sebab Kak Liza tak pernah pergi salon untuk cuci, untuk bleaching ataupun perm ke apa, tak pernah. So setakat yang Kak Liza guna, inilah produk yang Kak Liza guna sehingga hari ini. Setakat hari ini belum ada uban lagi. Setakat hari ini belum ada uban. Dan Kak Liza dapati bila rambut Kak Liza tadi tak lebat tau, tak lebat sangat macam orang lain lebat tu kan, tebal tu kan. Sebab rambut Kak Liza ni halus. Okay, so bila kita dah berusia, kebiasaannya rambut kita makin lama makin sikit kan, nampak kulit kepala kan. Tapi setakat ni Kak Liza rasa tak ada rasa pula rambut kulit kepala tu menipis. Makin lama macam makin banyak pula rambut Kak Liza. Dan bila kita guna, perasan anak-anak rambut makin banyak tumbuh. So bila masa nak botaknya, sebab tu kalau orang ada masalah botak ke apa ke kan, cuba kita gunakan aloe jojoba shampoo dengan aloe jojoba conditioner ni. So sangat membantu untuk di kita. So umur tu rahsia lah bila dah kata separuh abad tu, faham-faham je lah. Okay, tapi itulah dia pengalaman Kak Liza sendirilah. Okay, tapi memang kita kena guna sebab kita punya produk Forever Living ni dia semula jadi tau, natural product, so tak ada bahan-bahan kimia. So sebab tu kita kena konsisten, bukannya hari ini, esok atau lusa, minggu depan baru dapat hasil, tak. Kita kena guna selalu, so tak ada masalah. Kalau kita tak guna hari-hari pun tak apa. Kak Liza guna 2 hari sekali untuk shampoo ni dengan conditioner ni. Tak boleh tak ada, tak boleh tidak, kena guna selalu. Esok lusa beruban tu wallahualam lah kan, kita tak boleh menolak. Tapi setakat ni belum ada lagi lah. Okay, lepas tu kita dah mandi, dah keringkan rambut kita dah lembut-lembut. Lepas tu kita guna apa? Kita guna aloe eversheet deodorant kita. Ini pun Kak Liza boleh tak boleh tidak, tak boleh tidak. Anak-anak pun guna ni. Okay, anak-anak pun guna ni. Satu family guna satu stick ni. Okay, so apa bahan utama dia mengandungi macam biasa, ada aloe papilisis leaf juice. Okay, bahan asas dia menenangkan, melembabkan dan membantu menjaga kesihatan kulit. Okay, propylene
glikol ni ejen pelembab yang membantu meluncurkan sapuan pada kulit untuk keselesaan sepanjang hari. Dia juga ada sodium citrate, ejen pepejar yang menjadikan deodoran dalam bentuk stick dalam batang yang padat dan mudah digunakan. Dan juga ada penggunaan air aqua pelarut utama yang membantu mencampurkan bahan-bahan dengan sempurna. Dan juga triclosan, ejen antibakterial yang membantu membunuh bakteria penyebab bau badan. Dia juga ada bau perfume. Perfume tu maksudnya dia ada macam bau pewangi yang semula jadi. Kak Liza suka bau dia. Okey, memberi aroma yang segar semula jadi dan bahan tambahan juga yang lain. Okey, manfaat aloe vera deodoran kita ni manfaat dia. Okey, untuk lepas kita mandi tu kita roll. Pastikan kita punya kulit tu sudah kering lah, dah kering. Okey, tapi Kak Liza suka sembur dengan aloe first dulu. Bila dah kering, aloe first tu bagus kan untuk kulit kita kan. Okey, so bila dah kering tu baru kita Kak Liza roll dengan deodoran kita ni. Okey, best apa yang bestnya, okey, dia memang segar. Okey, gunakan 2 kali sehari. Maknanya pagi lepas kita mandi ataupun setiap kali kita mandi dan kita nak tidur. Ramai yang tak tahu ya. Nak tidur, sebelum kita tidur kita roll. Cuci ketiak kita tu dan kita roll benda ni. Okey, kita rasa selesa bangun pagi besok ni tu Okey, bestnya dia macam Kak Lisa cakap tadi, produk-produk yang lain bukan saja untuk ketiak. Dia banyak lagi kegunaannya ni. Ni nak cerita ni yang seronoknya ni. Dia bagusnya kalau mana tumit-tumit kita yang apa ni, yang pecah-pecah tu. Yang pecah-pecah, tumit yang pecah-pecah tu, sapulah nak tidur tu sapu, tiap-tiap malam sapu. Tengok memang cantik mulus kita punya kulit tumit kaki tu. Sapu sangat best. Lepas tu yang lagi bestnya tu kalau kena kita masuk hutan ke ataupun kena gigit nyamuk ke apa ke, sapu kat badan kita ni. Sapu je nak masuk hutan bawa ni. Supaya tak ada pacat ke nyamuk gajah tu kan tak boleh nak ni, sebab apa kita dah sapu siap-siap dekat sini. Okey, dan best satu lagi kalau dia boleh menyegarkan juga, macam family Kak Liza ni, anak-anak suami ni tak suka kereta yang ada pewangi kereta pening. Mungkin ada yang sahabat-sahabat juga yang tak suka juga. Ada orang macam tu so kita boleh letakkan juga, kita boleh potong sikit. Okey, dia panjang tak? So kita boleh potong letakkan sikit dekat dalam kereta kita, letak kat bonet juga. Kalau kita balik pasar tu bau-bau hanyir tu, potong sikit dan kita letak dekat bonet kereta untuk rasa segar semula jadi. Okey, dan boleh letak dalam almari kasut. Okey, boleh kita gantikan dengan apa orang kata ubat gegat. Ganti dengan ubat gegat. Bau durian wallahualam tak cuba lagi sebab durian ni agak kuat sikit. Mungkin Kak Liza guna durian ni letak arang. Tapi tak pernah cuba lagi sebab agak kuat lah bau durian tu. Banyak juga cara-cara untuk hilangkan bau durian, agak susah. Tapi boleh cuba. Okey. Tapi sebelum ni Kak Liza tak pernah cuba lagi. Pernah cuba untuk letak arang je lah. Tapi yang lain tu macam almari baju, almari kasut letaklah ni. Dia boleh segarkan, gantikan ubat gegat yang ini. So kalau ada serangga kat rumah tu ke, boleh kikis-kikis tu pun, tabur-taburkan bunga boleh juga untuk elak serangga daripada merayap kat rumah kita tu. Banyak guna ni satu ni, dan banyak lama kedua berbulan-bulan. Kalau seorang guna ni mau ke 6 ke 8 bulan, so sangat jimat, sangat-sangat jimat. Okey. So Kak Liza memang suka tu je cerita-cerita tentang produk ni sebab kita guna kan. Okay, right. Next, apa dia lagi lepas kita dah pakai deodoran, badan kita dah segar, kita gunalah aloe massage ni. Apa kandungan bahan utama aloe vera ni, aloe massage ni, macam biasalah. Kita ada aloe vera barbadensis leaf juice, membantu berfungsi melembabkan dan menenangkan kulit, membantu mengurangkan keradangan serta menyokong penyembuhan semula jadi kulit. Dia juga ada eucalyptus, memberikan sensasi sejuk yang menyegarkan, membantu melegakan otot tegang dan menyokong peredaran darah juga. Dia ada juga mentol, bukan mentol rumah kita tu herbal mentol tu nama mentol, memberikan kesan sejuk diikuti rasa hangat yang menenangkan, membantu melegakan sakit otot dan sendi. Glycerin membantu adalah ejen membantu
pelembap semula jadi yang membantu mengunci kelembapan kulit supaya kulit kekal lembut dan anjal. Dia juga ada mineral oil iaitu membantu melembutkan kulit dan memudahkan sapuan urutan, memberikan rasa licin dan selesa. Okey, dia juga ada vitamin E. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit daripada kesan radikal bebas dan menyokong kesihatan kulit. Alright. So, apa kegunaan dan cara penggunaan dia? Alright. So, bila kita dah mandi tu, kita sapu pada sapu secukupnya, letak kat tapak tangan kita tu, sapu dekat kulit kita tu. Okey, apa ni, biasanya kalau orang yang pengurut tukar urut ni, dia guna alur masaj kita ni. Bagusnya kita punya alur masaj ni dia ada minyak kayu putih. So dia boleh serap sampai 3 lapis kulit sampai ke dalam. Okey. Biasalah kadang-kadang kat rumah kita ni ada juga yang minyak urut yang betul-betul kan. Okey, so anak kita tak ada buang benda tu, bapaknya beli. Tak tahu sebab apa. Yelah, sebelum ni guna yang itu, memang dia cubalah. Cuba semualah termasuk alur masaj lotion ni. Sekali pengakuan daripada suami Kak Liza sendiri, dia kata tak sama dengan alur masaj lotion ni. Alur masaj lotion ni dia kalau kita sapu tapak kulit kita tu kan, kulit kita, tapak kaki kita tu kan tebal kan, so tak adalah rasa panas. Tapi kalau kita boleh rasa sebab dia meresap ke dalam kulit kita tu, so sapu lama-lama. Tapi kalau sapu kat tengkuk kita ni, dia selain pada tapak, kita boleh sapu dekat tengkuk kita ni. Kalau kita sakit tengkuk ni kan, kalau kulit tengkuk kita ni kan lembut sikit, so kita akan rasa dia punya panas tu. Tapi tak lama, sekejap saja sebab dia terus serap ke kulit kita tu. Kalau sakit bahu, sakit kepala, kalau kita pening-pening, sapulah kat sini. Sesama ke, sapu kat hidung. Kita boleh sapu kat anak kita, anak baby kita. Okey, kita ganti dengan minyak telon, sapu kat tapak kaki baby, sapu kat perut, anak kita selesa. Betul kita bedung dia. Memang lama dia selesa dia. Termasuk kita ni juga nak tidur, kita sapulah kat badan-badan kita mana dekat pelipat-pelipat kita tu kan. So kalau kita nak bergerak pergi kerja tu, kita sapu dekat kaki kita. So memang bila kita nak pergi kerja tu selesa sampai ke office. So tak adalah sakit masalah lutut, masalah kaki tu, rasa lenguh-lenguh, tak ada. Memang sangat selesa untuk kita sepanjang hari ni. So kalau termasuk dengan ubat gigi tadi, Kak Liza nak share, kalau dah habis, jangan kalau kita picit-picit ni, kita dah picit-picit ni, tekan-tekan tak keluar. Tekan-tekan tak keluar. Jangan dibuang, sayang Kak Liza. Kita gunting. Nampak ni Kak Liza gunting. Sebenarnya kat sini dah habis. Sini ada lagi. So kita korek-korek. Banyak lagi. Ubat gigi pun sama. Gunting. Bawah ni banyak lagi. Okey. Guna sampai titisan tahi. Okey. Sangat best. Banyak lagi kita boleh guna. So kita tutuplah macam ni. Okey. Boleh guna lagi. Guna sampai habis. Sampai habisnya. Manfaatkan guna sampai hujung-hujung. Jangan dibuang. Rugi Ada lagi separuh suku lagi kat dalam, buang sia-sia saja. Okey. Sebab apa, manfaat dia sangat bagus untuk diri kita dan family keluarga kita. Bukan untuk kita saja, kita boleh bagi untuk baby juga, selamat untuk baby. Okay. Alright. So lepas kita dah guna alur masaj tu, okay, kita guna alur lips. Okay, Kak Liza pun guna alur lips. Tadi pun Kak Liza guna alur lips juga untuk muka. Okay. Okay, sebelum tu Kak Liza nak cerita juga bahan utama dulu untuk kandungan. Okay. Dalam dia kita ada jojoba oil. Okay. Bestnya berfungsi untuk melembabkan dan melindungi, mengekalkan kelembutan bibir. Lepas tu kita ada candela wax, iaitu membentuk lapisan pelindung semula jadi untuk mengunci kelembapan. Kita juga ada soybean oil, membantu melembutkan dan menyuburkan bibir. Lepas tu kita ada canola wax, iaitu berfungsi memberi tekstur yang sesuai dan membantu melindungi bibir. Dan bahan utama kita adalah aloe vera lah. Okey, menenangkan, melembabkan dan membantu memperbaiki bibir kering. Okey, beeswax juga membantu, bagus untuk kita punya menenang sorry sekejap ya. Wait. Beeswax kita ni. Alright, sekejap. Wait. Saya nak baca slide sebentar. Maaf ya.
Okey, Bisvac ni membantu untuk mengekalkan kelembapan lebih lama. Okay, right. So next slide, dia punya kegunaan dan cara dia. Right. Okey, guna dia kecil-kecil cili api nampak je kecil ni tapi macam-macam. Okey, kita guna macam biasalah. Sebelum kita sapu guna lipstick, kita gunakan dia juga. Okey, untuk lelaki baru tak guna lipstick, boleh je, tak ada masalah pun. Bukan untuk orang perempuan, untuk semua golongan pun boleh. Yang penting kita nak bibir kita tu cantik. Sebab apa tak merekah. Biasa kalau kita pergi Mekah atau tempat yang mesti sejuk, kita perlu ni aloe lips ni. So untuk pengalaman Kak Liza sendiri, Kak Liza punya customer Chinese, dia memang cari ni aloe lips ni sebab apa? Dia kata banyak dia guna untuk untuk bibir, tak sama dengan aloe lips forever ni. Sebab apa? Kita punya memang pure lah daripada aloe vera. So dia tak ada warna, dia tak ada ikut darah, tak ada. Dia memang tak ada warna. Dia memang untuk kesihatan bibir kita, nak lembapkan bibir kita ni, lembab kita. Lepas tu dia bukan untuk bibir je. Dia bukan bibir je. Kalau kena ulcer tu sapu je, selamat je. Tak ada masalah pun tak. Boleh je kena kat bibir kita ni. Sebab dia guna bahan-bahan semula jadi tak ada yang racun, tak ada ya. Okay, so selain pada bibir tu Kak Liza cerita, kita punya produk ni bukan dia kecil-kecil cili api, satu macam-macam guna dia. So kalau kita ada jerawat, ambil sikit, sapu kat jerawat tu kan, boleh mengejutkan jerawat kita. Tapi dia juga Kak Liza guna untuk primer. Sebelum Kak Liza make up, Kak Liza guna untuk primer. Sebab dia boleh macam make up kita jadi smooth. Makeup kita jadi semua je seronok kita boleh guna. Dan kalau kena minyak panas ke ataupun luka kecil pun kita boleh sapu dekat kulit kita. Lepas tu kena minyak gigitan nyamuk pun kita boleh sapu juga ke gigitan nyamuk. Okey, untuk anak-anak, baby semua selamat lah yang ini. Lepas tu kalau sekali kita ada buasir, selain kita minum aloe vera dalaman, yang ini kita boleh potong sikit, lepas tu masuk dekat kita punya bulu tu yang yang terkeluar tu kan, boleh masuk, dia membantu untuk berhentikan darah ataupun buasir yang terkeluar tu. Satu ni macam-macam guna. Lepas tu dianya jangan letak panas lah, dia boleh cepat cair. Cepat cair, tapi jangan risau bila cair tu janganlah terus buang. Tutup cepat-cepat, simpan dalam air, dia akan beku balik. Sebab dia lembut, tekstur dia lembut je ni. Tekstur lembut macam tu. Tekstur dia lembut je. Alright. So simpan boleh berguna balik. So mana-mana pergi boleh letak kat poket, boleh letak dekat beg, tangan, mana-mana pergi boleh saja. Lepas tu macam Kak Liza dulu pernah cerita pada sahabat Kak Liza tu, tengah sharing-sharing tu, tiba bibir anak dia macam apa? Kulit terkopik So Kak Liza memang ada kat beg tangan, tas tangan tu, Kak Liza terus bagi sapu. Lepas tu dah borak-borak macam tu, dalam beberapa sejam tu perasan bibir anak dia okey dah, tak ada pecah-pecah, dah cantik bibir anak dia. So selamat, terus jadi ahli. Tanpa sengaja kan. Benda tu testimoni on the spot je terus. So guna produk kita ni sebaik yang mungkin. Okay. Sebab tu pentingnya kita tahu ilmu yang kita guna. So produk ni ada 7 produk ni. Okay. Yang kita guna seharian. Macam Kak Liza guna untuk hari-hari. Yang Kak Liza untuk seisi keluarga. Ya, betul. Okay, next slide. Okay, so bila 7 produk ni, apa dia tadi Kak Liza ulang balik daripada mula, kita ada ubat gigi, kita ada aloe liquid soap, kita ada aloe bar shampoo, kita ada aloe bar conditioner, kita ada deodorant, kita ada aloe massage lotion dan kita ada aloe lips. So 7 produk ni kalau retail price dia harganya RM527.67. Sebab tu kita galakkan jadi ahli supaya kita boleh dapat keistimewaan seumur hidup. Okay, so kita sekiranya anda seorang assistant supervisor, kita dapat diskaun 30%. Harganya RM369.37. Ambil kau. 527 jadi 369. Jauh beza jarak tu. Bila kita nak guna produk ni,
dalam jangka masa panjang. So kalau kita dapat diskaun 30% best tak? Sangat best sebab kita dah guna untuk seisi keluarga. So jauh beza. Kalau dari kita guna sampai satu-satu produk tu tak ada harga diskaun kan. Berbanding kita ada harga yang diskaun 30% seumur hidup. So kalau satu produk pun kita beli pun tetap 30% di mana-mana juga. So beza harga dia dekat hampir RM200 juga beza dia. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Untung siapa yang assistant supervisor, siapa yang belum cuba usahakan. Sebab kalian dulu pun macam tu juga dulu. Mula-mula Kak Izzah jadi preferred customer bila daftar ahli tu dan Kak Izzah terus untuk dapat ambil assistant supervisor lah sebab kalian tak nak dapat harga yang 30%. So tapi Kak Izzah tamak sikit lah. Kak Izzah tamak sikit. Kak Izzah nak lagi murah. Kak Izzah lagi nak murah lagi. So Kak Izzah sekarang ni 48%. So harga dia bayangkanlah kiralah sendirilah daripada 577 48% harga lagi murah. So kalau nak harga murah jomlah kita sama-sama jadi usahawan Forever Living bersama dengan FMA Millions Academy. Sebab apa Millions Academy kita ada FMA Campus. So siapa-siapa yang nak belajar tentang produk, nak belajar tentang bisnes, kita ada sediakan platform. So mudah untuk anda-anda semua untuk belajar dan faham. Dulu Kak Liza dulu tak kena tulis kertas apa semua kan. Sekarang dah mudah dah. Semalam dah kita buat perasmian FMB Campus ni. Itu seorang korang beruntung yang berada di FMB Academy ni, campus ni. Sebab kita dah sediakan, dah bentang untuk korang tinggal jalankan je. So hari-hari boleh berpresent untuk tentang produk. Nak tahu tentang produk pun dah boleh tengok dah satu-satu produk tu. So boleh amalkan apa kegunaan dia, apa yang baik, apa yang sesuai untuk kita. Okay, alright. Okay, next. Itu saja perkongsian Kak Liza pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. So Kak Liza berbesar hati sekiranya bila anda dah gunakan produk-produk Forever Living ini, sila berkongsi pada kawan-kawan, pada sahabat-sahabat, pada saudara mara kebaikan produk-produk Forever ni sebab ia tiada chemical langsung. Ia bagus untuk diri kita sendiri sebab Kak Liza personally sendiri memang tak suka ada chemical dalam badan sama ada dari dalam ataupun kat luar. Sebab tu bila Kak Liza kenal produk Forever Living ini, Kak Liza memang ini ada produk yang pertama sampai sekarang yang Kak Liza guna. No more chemical dalam badan. So Kak Liza memang guna dalaman dan luaran, memang excited dengan semua produk-produk pada Forever Living ini. So sebab dia sangat-sangat selamat. Okay, sebab satu dia daripada tumbuh-tumbuhan daripada Allah yang ciptalah, iaitu aloe vera. Sebab aloe vera ni dia punya manfaat dia 1001 manfaat. So bila dah gunakan macam-macam produk, boleh guna daripada deodoran, shampoo, buat ketiak apa-apa ni, gigi jadi aloe matcha, semua dah jadi banyak produk daripada pelepah daun aloe vera tu, macam-macam kegunaan dia. So apa kata kita gunakan secukup-cukupnya manfaat daripada tumbuhan semula jadi daripada ciptaan Allah Ta'ala ini. Okay, alright, sekian saja perkongsian Kak Liza pada hari ini. Semoga memberi manfaat pada anda semua. Jumpa anda di lain hari ataupun di perkongsian yang lain pada speaker yang lain akan datang. Okay, stay tune, tunggu kita punya kelas perkongsian pada sahabat-sahabat kelas yang akan datang. Okay, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.